Ya. Respon saya ni. GBP USD, aduh cantik. Okay. Dia di time frame 1 jam. Kalau tu kita kena tengok weekly dulu lah. Ada soalan sebelum tu, saya nak menjawab dulu soalan. Beli di Tanah Abang, Blok M Market. Kang Rozi. Saya di situ Tanah Abang enggak? Tamrin City. Jakarta ke? Jakarta. Kat Dia mall tu. kat Bandung. Saya kat Bandung 3 hari. Lepas tu balik duduk Jakarta 1 malam. Lepas tu Pergi shopping kat mall tu. Yang jual barang-barang banyak, baju-baju apa semua tu dia komplek dia, Tamrin City tu. Atas tu banyak yang untuk perempuan kan. Tudung lah, jubah. Dia ada yang tempat jual macam bandel-bandel yang banyak-banyak macam tu Tak, dia tak bandel. Dia ada lah yang bandel juga setengah-setengah kedai tu. Tapi yang ni banyak jual terlekung apa semua tu. Tanah Abang kot. Ya lah kot tu Kang Rozi cakap tu Tanah Abang M Market. Yang saya tahu kat situ je. Jadi masalah yang kita orang ni sepatutnya flight balik pukul 5. Tapi terbang malam tadi pukul 10. Stres gila lah. Delay dari pukul 5 sampai pukul 10 malam baru terbang. Lamanya. Dapat ni tak? Dapat makan tak? Makan apa? Makan dia bagi nasi sikit. Kucing pun tak cukup. Dia bagi nasi apa dah? Asia mengarut. Dia delay kalau dia bagi notification 2 jam, dia kena bayar insurans sebab kita beli insurans. Dia bagi notification 1 jam 50 minit. Lepas tu 1 jam 50 minit dia bagi lagi notification kat email 1 jam 50 minit. Pengajar dia. Dia pandai. Dia play with the rule kan. Okey, ada soalan-soalan apa tak yang nak di ni masih tak? Saya dah balik semalam. Malam Khairuddin dah balik malam tadi. Ada soalan tak? Ni yang semua yang ada di dalam ni lah. Salam, Cikgu. Ya, Syakir, Waalaikumsalam. Cikgu, boleh tolong tak? Apa dia? Tolong. Contoh you tunjuk satu entry, itu CSK entry ataupun CSMD entry, ataupun TPW. Kita apa kena SOP, kena butir-butir kena follow. Itu satu entry. Dah dengar. Kuat cakap elok sikit. Bagi clear. Okey. Contoh kita entry TPW, ataupun CSK entry, ataupun CSMD entry. Kita apa kena ikut itu re-entry punya tempat, ataupun TPW punya tempat, butir-butir kena ikut, baru kita entry. Ada siapa dengan jelas tak? Dia nak tanya tentang re-entry dekat CSAK dengan apa satu lagi apa yang dah beli tadi? CSM. Macam mana nak entry dekat CSAK dengan CSM kah? Ya, Cikgu. Kita contoh mau TPW buy ataupun sell, ataupun CSAK re-entry buy ataupun sell, ataupun CSM re-entry. Kita apa SOP kena ikut itu re-entry punya tempat. Sebab saya sekarang masalah, bila saya nak entry satu, kita punya SL banyak panjang. Okey. Dia masuk dekat arah kukuh punya signal. So maknanya re-entry cell lah macam ni. Ya. CSK kan? Ya. Contoh ini macam ni kan? CSK. Masuk dekat re-entry setelah ada CSK. Macam mana nak
SL tu banyak panjang. Macam tu kan? Ya. Okey, yang mana yang batal ni kita tengok. So maknanya CSM. Dia macam ni, Syakil. Kalau you tengok ini ini yang sangat penting. Kita kena tengok multi time frame. You sudah masuk belajar multi time frame kan? Sudah masuk. Tapi ini saya tanya basic itu saya tahu. Kalau ini basic simple je. Dia mesti multi time frame juga. Kalau contoh macam ni ada momentum di time frame weekly kan. Kenapa ini dia naik menjadi re-entry yang terlajak atas. So maknanya masa ada CSAK atau Ganggu tak? Bentar je. Alah, sibuk je pula. Masa ada CSAK atau CSM satu time frame, you naik dulu, you tengok time frame atas pada dia. Macam tu. So maknanya kalau masa ada CSAK, ada CSM satu time frame, saya tak dengar ke? Apa ni? Tapi you tengok satu time frame atas. Time frame atas juga ada CSAK. Dia mesti nak cari itu re-entry, mesti cari atas punya time frame sebab atas punya time frame juga buat signal. Itu time frame besar. Okey, kita ambil time frame 4 jam. Cepat sikit. Okey. Contoh macam ni. Kita tengok yang telajaknya. Senang bagi nampak. Okey. Yang ni, ini contoh dia. Ini contoh CSAK. Nampak kan? Ya, nampak. Ini re-entry. Tapi apa saya ini re-entry, dia terlajak. Sebab tu kadang-kadang kita nak cut loss tu jadi susah. Sebab kita masuk pada time frame 4 jam. Tapi masa yang sama, you kena tengok time frame atas. Time frame atas sebelum you entry, you dah ada arah kukuh sini, CSAK. So, you tengok dulu entry dia daily. Mana ni pula? Jauh. Daily. Daily juga ada momentum, contohnya. Kalau daily juga ada momentum, maka dia akan naik cari daily punya. Wih, ini banyak sangat, Ustaz. Ini copy paste yang lama ni. Sorry. So maka kalau kita mencari satu entry, satu re-entry, cari yang ada arah kukuh. Contoh macam ni very clear. So ada momentum dekat 4 jam, sepatutnya kita entry pada re-entry 4 jam. Tapi dia naik sampai top BB. Di sini kita kena tahu kenapa dia naik. So maknanya sebelum kita masuk untuk re-entry, kita tengok time frame besar dulu. Sebab time frame besar ni dah bagi momentum. Jadi time frame besar akan pergi cari re-entry pada MA5, MA10. Tapi kalau kita masih duduk dekat satu time frame, kan? Bila kita duduk satu time frame, kita tak tengok time frame lagi atas pada dia untuk confirmation. Jadi, kita akan terlajak sebab time frame atas pada dia pun selalu ada juga signal. Okey? Sebelum masuk, ini 1 jam. Ini re-entry 1 jam. Dia terlajak. So, untuk confirmation, supaya kita dapat
entry dengan lebih baik, maka kita tengok dulu satu time frame atas. Sebab di sini time frame atas dia bagi candle arah kukuh. Kalau time frame atas dia ada candle arah kukuh, maka time frame atas ini akan buat re-entry. So time frame bawah, satu time frame bawah dia mesti terlajar. So untuk entry, setiap kali ada signal, untuk menunggu setup, maka rujuk dulu satu time frame atas pada dia. Time frame bawah tak guna nak rujuk. Masa tu kalau untuk entry, setelah ada signal pada satu time frame 1 jam, tengok di 4 jam ada signal tak? Tapi kalau kata kita tengok di 1 jam tadi, 1 jam dia bagi momentum. Tapi kenapa naik re-entry 1 jam dia terlajak sampai atas? Sebab 4 jam ada CSAK, arah kukuh. So, maka dia akan naik untuk mencari re-entry pada 4 jam di arah kukuh itu. Dan kalau kita tengok balik, satu-satu time frame itu, dia bergantung antara satu time frame dengan satu time frame yang berbeza. Jadi tak boleh trade dalam satu time frame saja. Trade dalam satu time frame saja boleh sekiranya setup ataupun structure itu untuk satu time frame. Tapi jarak dia dekat. Contoh macam ni. Ekstrim, TP wajib, dia naik buat MACD, arah kukuh naik buat re-entry, turun dah tak ada momentum. Kenapa tak ada momentum? Kerana time frame besar atas pada dia mungkin sudah ada setup lain, ada signal lain. Daily buat apa? Daily buat re-entry ataupun setelah ada momentum atau arah perjalanan ni kan. So dia masih kekal pada arah kenaikan, so dia turun buat dekat re-entry dan masih berada di atas. Masih berada di atas 5-10 ataupun berada di atas mid BB. So maknanya perjalanan itu dia mengikut time frame besar, bukan time frame kecil. Sebab tu time frame kecil selalunya kadang-kadang kita akan nampak dia punya pergerakan itu dia jalan jauh 2 kali 3 kali dia buat structure yang selalunya structure lengkap. Orang kata apa kalau MACD dia ada 2 kali 3 kali MACD sebab time frame besar tu nak menyampaikan kepada signal dan setup dia. Setelah ada signal, dia nak buat setup baru pada time frame yang baru. Okey? Okey, cikgu. Ini CSM, kalau CSM jadi macam ni kita kena cek atas satu time frame. Kalau CSM ataupun CSAK juga kena cek. Tapi kalau CSAK selalunya dia momentum time frame bawah. Kalau CSM kita kena tengok time frame atas sebab time frame atas akan jadi CSAK ataupun tak. Ni contoh ni untuk CSAK 4 jam dia jadi CSM 1 jam. So kalau dalam masa yang sama CSM jadi di time frame 1 jam, 4 jam jadi CSAK, kena tunggu re-entry pada 4 jam. Sebab CSAK 4 jam dia lebih besar. Pergerakan dia, time frame dia lebih besar. Maka kena tunggu di time frame besar. Okey? Okey. Okey, balik pada analisa kita untuk mingguan. Okey? Kalau analisa mingguan, ni account tak jalan ya. Okey. Kalau mengikut analisa mingguan, maka struktur-struktur perjalanan ataupun pergerakan market ini dia masih lagi dominan pada momentum untuk mencari re-entry. Walaupun dah ada 2-3 candle ni dalam BB, tapi dia masih belum membentuk satu re-entry lagi. Satu re-entry lagi. Masih belum siap re-entry dia. Maka perjalanan itu kita akan nampak dia akan menurun ataupun melakukan kejatuhan untuk membentuk re-entry.
So dalam pergerakan ini sekarang, kalau kita tengok di GBP USD daily ni dia dah ada kena arah kukuh. Ada arah kukuh naik balik untuk membentuk re-entry, untuk mencari re-entry di time frame weekly ni. So maknanya proses penurunan dia akan membentuk struktur penurunan. So sekarang ni struktur penurunan masih ada pergerakannya. Tak lengkap lagi. Kalau kata kita tengok extreme sell ni dah pun berlaku tapi extreme buy ni tak lagi berlaku. Kan? So maknanya kenaikan-kenaikan ini untuk mencari satu setup baru membawa kepada perjalanan untuk membentuk re-entry pada weekly. So maknanya cycle di time frame kecil itu berlaku. 4 jam. Kalau tengok di 1 jam, apa dia buat sekarang? Sedangkan 1 jam ni, extreme buy dengan extreme sell dah pun berlaku. Ini extreme buy, ini extreme sell. Dan ketika extreme sell ini berlaku, market melakukan kenaikan dan penurunan dan membentuk MACD. Ya. Cikgu, kalau yang tu kita tak kira TP wajib Yang mana? Yang ni lah sekarang ni yang cikgu cakap tadi dia jadi MHV. Supaya dia dia TP wajib ni reverse, ini retest, turun ini dan dia dah berada kat dalam. So maknanya perjalanan ni datang daripada MHV. Validnya ekstrim, TP wajib itu maknanya TP wajib yang tak jelas. Dia masih ada reverse retest. Tapi tak sampai, tapi dia berada dalam BB kan. Bila dia ada kat dalam BB ni maknanya dia dah membentuk MHV setelah ada ekstrim ni dari sini. Okay. Sesiapa tak tahu di dia kan dia menjadi MHV. Bila MHV, perjalanan ini akan diteruskan untuk mencari satu-satu setup yang baru. So maknanya kita tahu dah kalau sini kena arah awal ni masih tak jelas untuk naik, mungkin dia melakukan penurunan untuk kenaikan untuk mencari re-entry daily ni dulu. Bila berlaku re-entry daily ni maka akan berlakulah penurunan sebab ada kena arah kukuh di daily. Naik untuk mencari re-entry. So cycle kenaikan kena berlaku. Turun untuk naik semula, di sini akan berlaku ekstrim yang kedua. Double ekstrim pada MA510 high daily. Di ekstrim pada time frame 4 jam. So maka penurunan untuk kenaikan untuk penurunan semula mengikut weekly sebab weekly tak siap lagi. Ini cycle dia, ini struktur kenaikan dan penurunan kitaran semasa dia. Kalau ikut monthly kita tengok extreme, reject di low BB, naik jadi MHV. Cycle dia masih MHV sebab dia tak ada momentum, dia tak ada extreme. Kan, perjalanan dia ni datang daripada ekstrim, turun, reject low BB dan naik mencari top BB dan tidak ada momentum. Maknanya kekuatan kenaikan tu masih belum berlaku. Ketika ini dia BB dia masih mendata. Cuma kenaikan yang closing ke atas ni kita kena tengok. Adakah kenaikan ni akan diteruskan? Kalau kenaikan ni akan diteruskan, maka cycle ni berlaku. Sebab tu cycle di time frame kecil tu dia lengkapkan untuk meneruskan perjalanan. Kalau kata monthly ni nak continue up, mungkinlah target kita boleh sampai sini. Ataupun di atas sini, structure dia. Kan? So penurunan ini, penurunan monthly ini untuk membentuk shadow-shadow sekejap. Dan melengkapkan weekly punya re-entry continue sebab di weekly dia dominan dia masih pada momentum. Kekuatan kenaikan ni momentum. Bila momentum ada re-entry. Re-entry itu yang belum siap. Momentum re-entry. Re-entry ni yang belum siap. So maknanya cycle pada time frame kecil, maknanya daily 4 jam 1 jam akan melakukan cycle kenaikan dan penurunan
untuk mencari weekly. So maknanya time frame kecil dia buat cycle structure cell. Naik dan turun. Kalau daily dah buat MHB, arah kukur, dia naik mencari re-entry. 4 jam cari apa? Kalau turun 4 jam ni naik semula ni untuk membentuk satu structure. Extreme TPYG MHB ataupun extreme yang kedua dah buat extreme untuk turun mencari weekly. Turun mencari weekly, maka dia akan membentuk satu structure baru. Extreme TPYG MHB. Okay? Okay, cikgu. Siapa tu? Right. Weh, lama tak dengar cerita kau. Mana kau pergi? Roy power GU sekarang. Tunggu layer lah, Dok. Kak Noh mana? Kau punya team. Kak Nok busy kot. Busy apa? Takkan hujung minggu pun trade. Cikgu cakap tentang go, Kak Nok sudah masuk dah nanti. You siapa lagi kak? Ya, cikgu. Kerja ni, Ri. Kerja. Kau punya team sudah mantap-mantap. Share lah sikit. Roy dah hebat lah ya. Dok hebat, cikgu. Dok dengan Kak Nok hebat. Ya. Yalah, selalu dia orang mari diam-diam, mari tanya itu, lepas tu dia hilang. Dengar-dengar, oh saya sudah pas. Mantap. Okey, ada soalan di mana ni? Di you. Okey, soalan dia kalau candle dan MA keluar dari top bottom BP, adakah dikira momentum? Okey. Nombor 1, kalau MA keluar itu ekstrim. Dalam keadaan yang sama, candle juga keluar, itu momentum, maknanya dia ekstrim dan momentum. Tetapi ekstrim adalah ekstrim, tapi ekstrim yang belum valid. Macam mana nak memvalidkan ekstrim tu? Pastikan ada ciri-ciri ekstrim, ciri-ciri yang memvalidkan ekstrim tu. Tu maknanya dia tak ada isu. Ada masa candle keluar, MA keluar. Ada masa MA keluar, candle tak keluar. Dia tetap ekstrim. Yang menjadi persoalannya, kita tak faham mana satu yang membentuk ekstrim. Yang membentuk ekstrim itu adalah MA. Yang membentuk momentum itu adalah candle. Yang ini selalu orang confuse sebab dua-duanya keluar. Satu candle close kat luar, satu MA berada di luar. Bila candle close kat luar, itu momentum kekuatan market tu nampak. Okay, kita tahu kekuatan market tu arah mana. Dalam masa yang sama, MA tu keluar. Berlaku ekstrim. Bila berlaku ekstrim, adakah ekstrim tu valid? Macam mana nak memvalidkan ekstrim? Carilah ciri-ciri yang memvalidkan ekstrim. Reverse candle, retest candle. Kita nak lihat kalau ekstrim yang candle tak keluar ni, dia hanya ada satu tempat aja. Kan? Betul tak, Dok? Lagi ke? Ekstrim yang candle tak keluar ni, dia hanya ada pada satu tempat je kan? Dia yang trending je lah. Ataupun sideways. MA 50. Bibi mendata ni. Dia kalau trending, dia tak mungkin akan tidak keluar. Ekstrim berlaku, ekstrim yang tidak bermomentum hanya berlaku ketika bibi mendata. Dan dia selalu membentuk double atau triple ekstrim. Roy, kau masuk kelas intermediate dah, Roy? Tak, cikgu. Belum ni lagi. Dah. Dah, lupa.
Benda-benda yang macam ni. Ni kita tengok ni. Ni ekstrim yang ada momentum, MA5 juga keluar. Ini juga ekstrim tapi candle tak keluar. MA je keluar. Dia hanya berlaku ketika BB mendatar sideways sahaja. Dan kekuatan dia tu berbeza. Okey? Kekuatan ekstrim tu ekstrim yang berbeza. Alright. Sikit, kepala nak baca dekat sana. Cikgu sedang tengok pair apa di video. Tak berapa jelas. Ini pair GBP USD. Khalid Nazir, salam responsible to keep the English translation lah. Ay, pandai lah. Kalau cikgu ada CSM di M15. Kenapa dengan CSM 15 Cik Anita Muhammad Jari? Soalan dia, salam cikgu ada CSM di M15. CSM di M15, dia kalau macam ni, M15 buat CSM, 1 hour pun boleh buat CSM, ada kalanya M15 buat CSM, 1 hour buat CSK je. Macam tadi lah kita tengok, ada CSM di 1 jam, 4 jam dia buat CSK je. So maknanya di CSK tu, kita kena tengok time frame lebih atas ni macam ni, CSM 4 jam. Kenapa market lajak sedangkan kita sepatutnya mencari re-entry pada 4 jam? Ni yang kena tengok daily ni. Ini yang nak kena tengok daily sebab di daily juga ada signal, ada CSM. So maka re-entry itu akan berlaku pada time frame besar. Dia tak berlaku pada time frame kecil. Cuba kita tengok yang ni pula. Sama tak ni? Dan di sini dia punya CSM ke tak? Pada time frame ini, time frame daily kita kena pergi kepada weekly. Kalau weekly ada CSM, naik buat re-entry CSM. So dia tak boleh pergi selalunya macam kalau 1 jam tu dah buat re-entry. 4 jam buat CSM, dia hanya pergi untuk re-entry 1 jam. Sedangkan orang kata apa, CSM di 1 jam, dia mewakili CSK di 4 jam. So maknanya, cycle perjalanan itu, dia kena habis Extreme, TPYG, MHB. Lepas tu dia buat CSK. Kalau dia terus buat momentum, itu lain cerita. Ini dia buat step by step structure dia. So, kena ikut structure dia. Dan structure tu pula bertembung tak dengan signal di time frame atas. Kalau signal di time frame atas juga bertembung, maka kita kena ikut time frame atas. Ni malam ni kita sponsor by Oroco. Oroco punya orang ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tuan Presiden tak ada, Tuan Usman tak ada, partner saya Masterpiece Trader pun tak ada. Untuk NAIM. Saya pun tak tahu. Fit. Okey. So, dalam perjalanan untuk membentuk struktur kenaikan untuk re-entry daily, untuk re-entry weekly, maka daily akan membentuk struktur penurunan ni. Ketika struktur penurunan ni lengkap, maka perjalanan ni baru ada berlaku. So, sekarang kita dah nampak ada arah pokok, kan? Akan ada kenaikan. Siapa? Siapa? Fitri. Okey.
So kenaikan untuk mencari re-entry setelah ada arah kukuh walaupun berlaku rejection pada low BB dia kena naik. Sebab dia arah kukuh naik untuk mencari re-entry dan melakukan penurunan semula untuk mencari melengkapkan MACD pada daily. So maknanya daily dan weekly ni seiring sekarang ni kita akan nampak dia akan melakukan penurunan. Adakah penurunan ni akan terus sampai pada MB10 ataupun tak weekly. So maknanya akan ada berlaku kenaikan mencari re-entry setelah ada arah kukuh dan melakukan penurunan semula untuk membentuk ekstrim TPYJ MACD ataupun ekstrim pada BB mendatar, ataupun dia akan lajak sampai mencari ekstrim yang membentuk ekstrim yang mengikut trend sebab dia dalam keadaan trending di weekly. Ini dia berbeza sikit. Kalau ekstrim trending ekstrim trending di weekly punya re-entry. So maknanya kita tengok macam ni ya. Pertama sekali you tengok keadaan sekarang ni berlaku trending ke tak? Kalau market melakukan satu trending dan melakukan satu signal dan setup, maka di ketika re-entry, ketika trending ni, time frame bawah pada dia, 90% ke atas akan membentuk ekstrim atau melakukan rejection. Okey? Di ketika ini, rujuk pada time frame bawah dia, structure lengkap dah ada ke belum? Dalam keadaan sekarang ni, kalau kita tengok balik, pada time frame ni, time frame 4 jam ni, dia dah ada momentum, dia ada re-entry, kan? Dia ada TP wajib dan penurunan ini adalah untuk membentuk satu structure kenaikan. Sebenarnya ekstrim, TP wajib, membentuk MACD. Adakah dia membentuk MACD ni dan kita tengok pada daily ni, akan turun untuk membentuk ekstrim juga. So maknanya masa dalam pembentukan signal dan setup ni, ini yang perlu kita lebih hati-hati. Tapi kalau kata hari Isnin ni, daily buka naik untuk mencari re-entry dan tidak melepasi lagi, so maknanya penurunan akan berlaku untuk membentuk structure lengkap. Structure lengkap. Atau dia melakukan structure lengkap dulu. Maknanya dia melakukan penurunan dulu. Dia melakukan penurunan dulu untuk membentuk extreme buy di daily dan MACD pada 4 jam untuk kenaikan. Kalau ini yang berlaku dahulu, tengok dia dua berbeza. Kalau dia naik dulu, maka dia akan melakukan penurunan. Tapi kalau dia melakukan penurunan untuk membentuk structure lengkap dan melengkapkan extreme buy pada daily, maka kenaikan ini akan diteruskan dengan weekly punya second candle re-entry ini untuk meneruskan untuk membentuk MACD semula. Kenaikan diteruskan sebab dia dah, orang kata apa, time frame besar ni dia dah dimatikan dah. Extreme sell ni contoh dimatikan dengan extreme buy dan dia membentuk momentum buy. Momentum di atas. So maknanya keberangkalian besar 4 jam ni akan membentuk structure lengkap buy untuk meneruskan perjalanan. So kalau macam tu 1 jam akan turun mematikan extreme sell ni dulu dengan extreme buy. So maknanya jika euro ni melakukan structure lengkap buy dahulu, so maknanya kenaikan tu kenaikan yang berterusan. Sebab dia dah ada structure lengkap buy yang pertama, lepas tu dimatikan dengan ekstrim yang tidak bermomentum. Kenapa? Kerana dia adalah re-entry trending di 4 jam. Kita tengok 4 jam. Re-entry sell ketika trending down. Ini yang saya cakap ni. Extreme trending di
Re-entry trending ni 4 jam, ekstrim yang mengikut trend dan selalunya dia tidak ada momentum. Ini cerita lain dah. Dia berada pada time frame ini dalam keadaan BB mendatang. Okey? So maknanya keberangkalian yang besar, potensi untuk turun melengkapkan MHB di 4 jam dan ekstrim di daily adalah lebih kuat untuk hari Isnin ni, untuk minggu depan. Okay? So lepas tu baru dia jalan weekly. Maknanya weekly ni second candle. Weekly adalah second candle. Maknanya candle kedua ni yang melengkapkan struktur kenaikan tu, sebabnya weekly ni candle pertama. Daily akan buat ekstrim, 4 jam akan buat MHB. So maknanya struktur lengkap di 3 time frame pada candle kedua. Candle kedua di re-entry. Saya harap you jelas yang tu Ada soalan tak? देखो ada ini reentry punya tempat aku punya masalah saya tadi hantam Excel baru naik. Syakil, you cakap macam tadi punya speaker, sekarang tak jelas dengar. Okay. Ya. Saya sendiri confused. Ini baru dengar, pakai itu macam cakap. Okay? Sini masalah saya baru hantam Excel, lepas tu naik. Tara hantam Excel, tara naik. Tak faham. Sini reentry kan, bila saya buy itu candle mana? First candle ke second candle? Second candle lah, you kena tunggu ni second candle. Jadi, sebab second candle, dia bagi siap ini ekstrim di daily dan MHB di 4 jam. Sekarang nak naik macam mana? Dia baru jadi TP wajib turun buat MHB. Kalau dia turun buat MHB, baru struktur dia lengkap untuk naik. Ketika MHB, so daily buat ekstrim. Weekly, second candle. Dekat mana you nak masuk, you tunggu 4 jam, MHB macam mana? Reverse candle, retest candle, you masuk dekat retest candle. MHB sini retest candle. Faham tak? Faham. Macam mana retest candle MHB? Ini MHB. You makin lah dia naik retest. Okay? Okay, dia naik retest. Retest. Ini dia reverse ini naik retest yang ini. You masuk di sini lah. Reverse, retest. MHB. Sekejap. Ini juga MHB. TP wajib MHB. You marking. Ini reverse. Ini retest tak sampai. Tengok retest. Reverse retest sampai tak? You marking sini. Ini reverse, ini retest. So, dia masih dalam MA5, MA10. Itu MHB boleh pakai. Ini juga reverse, retest. Ini reverse, ini retest. So, MHB masih boleh sebab dia berada di bawah 510 high. Kalau dia naik atas 510 high pun dia tidak jadi momentum, MHB masih valid sebab MHB batal. Apa yang buat MHB batal? Kenapa momentum? Pandai. You nampak tak? You sudah tahu itu. You punya soalan mau tolong orang lain, dia malu mau tanya, betul tak? Okay? Saya kena masuk basic lagi 2 kali. Macam mana? Saya kena masuk basic class 2 kali lagi.
Boleh, tahun depan lah. Tahun ni tak ada basic class lah. Sudah habis lah. You pergi Kota Kinabalu ada satu. You terbang Indonesia lah, Medan. Malaysia yo tarapo apa ni tahun. Ini Malaysia sudah lama saya buat. Terima kasih orang lain pula belajar. Ini Malaysia punya orang sudah pandai semua. Kita susah lah kita mau ke Indonesia. Jom lah pergi jalan-jalan makan angin. Ini tengok macam ni. Macam ni. Ini juga kita consider sebagai MHB. Itu sebab dia ada reverse. Dia naik balik retest. Itu sebab perlunya marking. Ada kala itu retest candle dia tak sampai. Ada kala dia sampai. Kalau dia sampai macam ni, you kasih kau lah hantar macam Tori. You hantar banyak kuat Tori. Saya tengok dekat lain broker. Cakap. Tu je nak masuk dekat retest candle je. Tak dengar tau. Kita tak naik. Macam mana kita nak masuk dekat retest candle? Kita macam kita nak yakin dia masuk dekat retest candle macam tadi tu kan dia tengok jarum kan. Tak, dia soal yakin dengan tak yakin ni satu atas kefahaman tau. Maknanya kalau berlaku ekstrim TP wajib, kenaikan semula tu adakah kenaikan yang membentuk MHB? Apa ciri MHB tu? Maknanya candle close tidak melepasi top BB. Maknanya candle tidak membentuk momentum. Tapi dalam keadaan sekarang ni memang pattern yang cantik. Tapi kalau pattern yang macam ni cantik juga. Contoh ada MHB. Tapi dia tak datang daripada ekstrim. Kalau kita ambil dia MHB, kalau kena, memang kena. Sebab dalam pergerakan market mengikut orang kata pattern, biar pattern itu jelas. You tengok ekstrim dan MHB berlaku kan. Itu mengikut pattern yang jelas. Kalau pattern tak jelas macam ni. Macam ni dia jadi momentum, tak ada ekstrim. Dia naik. So adakah kita perlu ambil untuk entry? Kalau macam ni, ini pening juga. Sebab MHB bertingkat-tingkat. Ni satu MHB. Ni satu MHB. MHB mana yang kita nak ambil? Kan? Yang macam ni yang confuse cikgu. Memanglah macam ni confuse. Kalau nak tak confuse, tengok time frame besar. Immediately you pergi pada time frame besar. Dia multi time frame ni yang banyak membantu multi time frame macam ni. Semua dekat situ je. Sebab dia datang daripada apa? BB mendata di time frame kecil. Kerana di time frame besar ni, kalau time frame kecil yang membentuk sideways, jadi senang kita tahu itu adalah setup berlaku untuk time frame besar. Tapi bila kita tak rujuk kepada time frame besar yang membentuk sideways ketika itu yang kita jadi mengelabah. Jadi multi time frame ini kena main peranan. Okey, kita tengok kat sini. Sideways tadi di daily, tapi di weekly dia buat structure lengkap untuk kenaikan. So selalu kita duk tengok time frame kecil, time frame besar tak. Kita tak ambil peduli kan. Kalau dalam keadaan macam ni, cantik macam ni, untuk satu time frame besar macam ni, senang tau. Ni, reverse retest jalan. Okay? Tunggu 1 minggu lah. Tu 1 minggu je kalau berdebat. Itulah satu tapi satu candle candle sedap 1 minggu. Macam ini juga ni. Ini nak menunggu penurunan melengkapkan dia punya structure ni. Candle weekly. Tapi dalam keadaan candle weekly ni, dia kena turun buat daily. Daily tak semestinya 1 hari untuk meneruskan perjalanan melengkapkan. Mungkin 2 hari. Ni kena kapit ni. Ratio re-entry. Mana yang confonya 4 jam re-entry jadi tak re-entry. Balik kan? Jadi. Bila keadaan balik macam ni, maka you kena tahu perjalanan tu dia ke mana. Dia mesti turun untuk membentuk structure lengkap untuk kenaikan. So, seminggu punya candle beberapa hari di daily dan beberapa hari juga di 4 jam untuk melengkapkan structure. Jadi tunggulah. Betul. UJ pun cantik juga re-entry tu. Yes. Dia simple je. Kalau you nak
makan besar, kalau macam ekstrim di weekly, maka reverse candle, retest candle weekly untuk menyampaikan TP wajib ni dia ambil dua minggu maknanya 2,500, 2,000 pip. 2,000 pip tu besar lah kan. Okey, cikgu. Kalau nak scalping hari-hari tak payah tengok weekly. Tengok 1 jam dengan 4 jam. Dia senang je. Tapi beza pip dia tu jauh lah. Betul. Kan? Betul tak? Betul juga, betul juga. Cikgu cuba bagi Dok kena kena 2 spare lagi lah, Dok. You tunggu gol 15 minit sudah 5,000 pips lah. Ya, itulah. Sebab tu saya cakap kalau akaun 100 tak payahlah tengok gol, buka 0401 pun 15 minitnya candle dah 100 pip, mana boleh tahan. Betul juga. Sekarang sideway 1 minute pun dah 300 pip. Tahu tak apa, tapi trade gol juga. Sedap. Cikgu, apa Ya. maksudnya candle kapit? Candle? Kapit. Tak ada lah, mengarut je semua tu. Dia orang ni yang student lama-lama ni je yang bubuh nama candle kapit lah, sepit lah, macam-macam. Saya tak pakai, saya pakai rally base rally, drop base drop. Itu candle kapit. Candle kecil. Candle kecil, candle yang reverse dan kecil tu dia orang panggil. Dia tersepit antara dua candle perjalanan. Dia ada signifikasi dia tu. Dia macam ni, Ivy. Ini sorry. Ivy? Ada tak? Ya, cikgu dengar cikgu. Okey, dia orang istilah macam ni, drop base drop. Satu candle bear, selepas tu ada satu candle bull yang kecil. Lepas tu selalunya ketika ini di time frame bawah pada dia membentuk re-entry. Okey, kita buat. Sebab tu dia orang panggil candle ni candle tersepit. Okey, antara dua ni. Okey, dia membentuk satu candle reverse ini drop base drop. So ketika drop base drop ini berlaku, okey, saya ungkaikan dia punya rahsia. Ketika candle kapit lah. Ketika candle kapit ini berlaku, kan? Satu time frame bawah dia membentuk re-entry continuation daripada time frame kita. BBMA punya setup kita tengok. Tak mana dia? Dia semua time frame jadi benda-benda yang macam tu. Tapi, tu dia jadi macam tu. So maknanya ini drop, ini retrace dia dan ini continue dia. So dia berlaku re-entry itu je bagi admin cakap pula. Dia nak bercakap pasal kelas kita. Tapi saya dalam perbincangan dengan pihak Oroku, satu kelas mungkin di Pekanbaru ni kita nak kena skip. Tapi kita nak kena tengok dulu. Kita nak fokus untuk satu permintaan kelas yang besar di Jakarta mungkin. Bismillah. Tapi masih belum clear lagi perbincangan tu. So saya share dulu kat Zoom. Admin. Okay. Apa khabar? Wan Gondrong dari Sumatera. Wan Gondrong lama tak nampak. Memang tak ada. Okey, boleh dengar kan? Tutup. Okey, boleh dengar kan? So hari ni ada cerita pasal
minyak lah, US oil, sama ada Brent ataupun crude, dia sama je, cuma price hujung tu sikit berbeza. Okey, daripada weekly punya cerita, minyak ni dah buat new momentum, perjalanan naik buat re-entry dan continue balik momentum yang baru. Dalam masa yang sama pada weekly ni, dia masih lagi bergerak untuk mencari pada re-entry di weekly. Dan disebabkan apa kenaikan ini berlaku? Kerana di sini berlaku double extreme. Ini berlaku double extreme dalam keadaan divergent buy. So maknanya kenaikan ni, target dia kenaikan selalunya kalau double extreme ni dia akan mencari top BB. Ketika di top BB ni kita tengok adakah dia akan membentuk extreme atau sekadar rejection, kena tunggu. Kalau kita nak tahu pergerakan itu adalah adakah penurunan itu diteruskan minyak, kita kena tunggu pada weekly di re-entry ni ada first candle, second candle, third candle. Dan dalam keadaan yang sama di daily ni, dia membentuk rejection ataupun extreme. Sebab dia dalam keadaan sekarang ni break and retest ni. Kalau kata kita tengok dia break dan retest. Sebenarnya dia buat new low, breakout dia dan dia mencari retest semula untuk melakukan penurunan. Dan di dalam BBMA, di weekly dia di area yang membentuk re-entry dengan momentum. So maknanya daily ni dah bagi dah signal buy, double extreme buy dalam keadaan divergent buy. Ini divergent yang sekadar untuk membawa dan membentuk setup. Pada time frame besar, penurunan dia akan berlaku mengikut time frame besar. So kalau di 4 jam, kalau kita tengok 4 jam, datang daripada structure yang lengkap ni naik dan continuation ni akan berlaku. Sebab di low BB ni semua dah mula ada rejection tadi ni. Di awal minggu kan, berlaku rejection dan mula kenaikan. Kalau kita tengok balik lah kan, tengok balik pada top BB ni, ada dah hint dia walaupun tak jelas. Hint dia mengatakan kenaikan untuk minyak tu akan berlaku, retracement lah ni. Maknanya ada dah momentum. Kalau di 1 jam berlaku apa? Zone zero loss buy. Maknanya zone zero loss buy 2 hari. Hari pertama, hari kedua. Hari kedua ni masih berlaku re-entry pada zone zero loss buy. Cerita pasal zone zero loss buy ni kau standby bulan 9 ni. Macam mana detail dia? Adakah kenaikan pada minyak ni disebabkan sekarang arah kukur ni naik. Arah kukur naik untuk mencari 161 pada momentum, okey, di top BB. Lepas tu bila ada arah kukur, maka kita nak tahu kenaikan itu macam mana, kita tarik momentum yang pertama ni. Dia mesti pergi pada 161 dan 261. So kalau dia pergi pada 261, kita balik pada weekly ni. Balik pada weekly ni dia berada di area re-entry sekitar area re-entry. Sebab apa saya kata area re-entry ni? Sebab minggu depan candle baru buka dia mesti turun kan. So maknanya MA5 low, MA5 high ni berada pada 261. So maknanya pergerakan tu akan sampai pada point-point re-entry kita. Okey, sekarang untuk kita tengok pada time frame 4 jam ni. Okey, 4 jam contohnya kalau kita ambil balik pada lowest 4 jam ni dan ini sebagai momentum, kita tengok dia akan pergi kepada 161 balik. So maknanya cycle dan interval antara time frame dengan time frame tu, setup tu berubah, level untuk sampai tu berubah, tetapi pada area yang sama. Tu maknanya kita tahu projection kita tu di area mana yang nak kita tunggu. So maka di time frame besar ni itu yang harus kita buat, orang kata apa, marking kotak ni untuk kita menunggu di mana area yang seharusnya kita tunggu untuk entry. Okay? Dalam keadaan correction kenaikan ni untuk sambungan penurunan, kalau kita tengok pada time frame
lebih besar ni maknanya time frame besar ni dia dah membentuk momentum. So keadaan momentum pada monthly, mana kekuatan pada monthly ini baru reverse candle. Okay, ini reverse candle maknanya bila reverse candle di monthly, mana akan ada retest candle di monthly. So lambat lagi monthly ni, biar dulu kat dia. Tapi yang kita tahu destinasi orang kata apa, kekuatan market tu pada monthly tu di mana? Kekuatan dia adalah pada momentum monthly. So di weekly juga momentum. So kita dah tahu dah pergerakan market untuk time frame besar, minyak ni mana hala tuju dia. So sekarang kalau nak mencari pada perjalanan hala tuju dia, kita mencarilah struktur-struktur yang membawa kepada hala tuju sebenar di time frame besar. So cari struktur di time frame kecil yang membentuk struktur mengikut time frame besar tadi tu. Okey? Ada soalan minyak lagi? Minyak ada soalan? Nak gold, sekejap lagi gold. Lepas minyak, kita pergi indeks. Lepas indeks, kita pergi gold. Okey? Kita sekali lagi dulu. Cara tarik Fibo. Tarik Fibo ni dia dua tempat. Senang je. Pertama sekali, candle arah kukuh, ambil pada body. Jangan ambil pada shadow. Arah kukuh pada body. Kalau momentum selepas itu, tarik pada shadow. Shadow yang paling atas dan shadow yang paling bawah. Contoh ni low dia dekat sini. Arah kukuh dia dekat sini. Okey. Kita tarik pada body untuk dapatkan TP di 161. Body pada low. Dia akan pergi kepada 161. Itu destinasi yang pertama. Selepas destinasi yang pertama berlaku, bila dia membentuk momentum, maka kita fokus pada momentum. Ini time frame 4 jam. Okay. Kita tengok time frame 1 jam. Mudah sikit. Okey, pertama sekali, kita ambil time frame mana yang membentuk struktur X-ray, TPOJ, MHB, arah kukuh. Bila arah kukuh, kita tarik pada arah kukuh punya body. So, target kita 161. Okey? Tapi time frame kecil lah jawabnya. Target yang pertama. Bila mana market pada time frame yang sama membentuk momentum, maka tarik momentum ni. Ini sukatan pelajaran ataupun silibus di intermediate. Korang nak aku bagi. Kelas korang tak datang, itu masalah sendiri kalau berlaku kekeliruan. Okey, kalau di momentum, selalunya targetnya adalah 161 dan 261. 261 ni average sampai ataupun dia dekat-dekat 261, dia membentuk struktur. Dia membentuk struktur melakukan penurunan. So rujuklah pada time frame 4 jam. Di mana level dia. Okey. Kalau di 4 jam ataupun di daily, so maknanya kita dah tahu dah level kenaikan ataupun penurunan tu dia akan sampai pada point-point entry struktur BBMB. Di situlah ada rejection. Di situ juga ada re-entry di time frame yang berbeza. Sekarang ni kita tengok yang ini ni. Untuk yang pertama, arah kukuh, okay, ini tak jelas, tarik yang jelas. Arah kukuh yang jelas, tarik pada top. Target dia adalah 161. Selepas jadi momentum, tarik kepada shadow dia di momentum. Target dia 161 dan 261. Perjalanan ni dah habis. Sebab tu dia jadi double extreme buy untuk naik balik. Nak belajar Fibo, penggunaan Fibo, saya ada 3 Fibo yang saya mengajar cara penggunaan Fibo di kelas intermediate yang lebih detail. Satu lagi Fibo head and shoulder. Yang tu korang datang kelas lah. Bulan 9 ni kau check dengan admin. Senang cerita. Nak cerita semua nanti tak boleh faham. Sebab tu kelas intermediate kita 2 hari nak kupaskan satu demi satu. Okey? Dan juga satu lagi, kalau kata dalam keadaan trending, ini yang selalu BBMB punya intermediate menunggu. Dia benda yang sama berulang di sini. Kenapa kekuatan dia ini pada time frame yang berbeza, dia akan menjadi satu benda yang synchronize untuk pergerakan destinasi itu.
Okey, kalau di daily extreme di 4 jam, dia buat apa? Tu, extreme TPOJ MHB. Yang ni, extreme TPOJ MHB. Perjalanan dia. Tapi kalau kata-kata daily di sini, re-entry, maka yang ekstrim ni di weekly dia adalah re-entry. Benda yang sama berulang tapi time frame yang berbeza. Yang ini ekstrim juga. So maknanya kalau di weekly dia menjadi, di monthly dia menjadi re-entry yang macam ni. Yang macam ni. So monthly, re-entry, arah kukuh re-entry. So benda tu cycle. Bila nak belajar cycle, kena ambil satu kelas yang mana kita developkan kelas-kelas tu supaya mudah untuk kita faham mana satu perjalanan tu yang nak kita ambil supaya kita nampak pergerakan tu dia lebih jelas. Bukan kedekut, tapi bukan kedekut ilmu lah. Saya ni bukan orang yang jenis kedekut ilmu. Tapi saya takut bila saya menceritakan tentang BBMA jauh lebih dalam, you tak boleh follow. Bila you tak boleh follow, you jadi keliru. Bila jadi keliru, yang masalahnya BBMA ni tak betul. Itu je jawapan dia. Saya dah masuk, saya belajar BBMA 5 tahun, asyik loss, depo je. Belajar kat siapa? Kelas mana? Pastikan kita masuk kelas tu, kelas yang betul. Nampak tak? Re-entry 1 jam, buy. So maknanya kalau 15 minit, dia confirm extreme TPOJ MHB. Arah. Kan? Re-entry. So nak menyampaikan ni, kalau nak tahu dah habis ke belum, tarik lah. 161. Dia tak boleh lari pada 161. Itulah area dia. Maknanya kalau kita tahu perjalanan dia, tak semestinya candle tu mesti mencecah pada BB. Tapi area tu kita tahu area tu. Contoh yang ni. Ni arah kukuh. Kat mana dia pergi? Pertama 161, confirmation di 261, structure lengkap. So maknanya perjalanan ni habis. You nak tengok time frame berapa minit? 5 minit pun sama. Tak payah risau. Tapi kena belajar lah kan. Bukan marah. Bagi tahu. Sebab tu saya createkan education ni supaya ramai. Okay? 161 dulu. Lepas tu baru dia pergi 261. Kalau dah 261 ni, kita tengok ada momentum, tarik momentum dia. Mana destinasi dia? Kan? Destinasi dia balik kepada asas. Sebab kalau kita tarik daripada candle arah kukuh kepada momentum, yang 261 itu akan bertukar menjadi 161 punya area. Dalam pergerakan ni dia buat structure apa? Tengok macam tu. Okay? Tu cerita pasal minyak. Minyak dah habis. Ada soalan tentang minyak. Tadi ada lah yang tanya minyak. Kan memang sudah saya yang perasan. Cikgu boleh cerita lagi sekali cerita tarik tiru. Dah tarik dah. Yang luas tu tadi dah clear. Alhamdulillah saya boleh faham cara tarik tiru. Okey, baik Pak Tani. Ini Pak Tani modern. Pak Tani apa? Petani digital. Ada tak malam ni, Pak Rahman? Pak Rahman. Assalamualaikum cikgu. Ya cikgu saya. Okey, ini Pak Rahman. Kalau tak masuk juga malam tu memang saya marah Pak Rahman. Saya bagi analisa masa kita duduk di cafe hotel kan. Ini saya nak pergi kepada US 100. US 100 malam tu saya dah menceritakan dengan jelas dan nunggu di mana. Betul tak? So sekarang US 100. Dari time frame daily, dari time frame weekly, dua time frame yang berbeza membentuk setup yang sama, iaitu ekstrim di weekly, ekstrim di daily. Kenaikan ini belum lagi habis. Tarik Fibora. Tarik 161 dah sampai. Belum. So maknanya belum habis. Okay, clear? Clear cikgu, clear.
Nampak? Kita tahu destinasi dia mana. Sebab nak tarik di momentum belum ada. So, pergi kepada 4 jam. 4 jam ada momentum. Tarik di momentum. Okay? Kalau momentum macam ni, selalunya kita akan rujuk pada time frame besar. Sebab apa? Di time frame besar dia akan membentuk satu re-entry. Confirmation dia adalah re-entry. Sebab perjalanan pada satu major time frame ni lagi belum habis. Okay? Malam tu 2 hari saya berada dengan Abang Rahman tu kan. Hari pertama saya bilang bye. Hari kedua masa saya nak balik juga saya sudah bilang, saya bukan kata saya suruh tunggu setup. So maknanya 2 hari perjalanan di sana menambah rezeki lagi kan, insyaAllah. InsyaAllah, cikgu. Amin, amin, cikgu. Dah tumpah dah, cikgu. Dah tumpah ya. Okey, pada indeks, apa-apa soalan yang datang, kita cuba menjawab. Saya cuba menjawab soalan yang ada pada indeks. So, minta kerjasama yang mana ada. Minta kerjasama, siapa yang ada soalan, unmute and then tanya. Boleh copy trade 2 Mastercard? Itu memang boleh, tak ada masalah. Tadi dah jawab oleh Tuan Syah. Intermediate bulan 9, berapa hari bulan Kak Zul. Nanti you contact lah Kak Zul. BBMA registration sebab tempat semua kita dah buat. Okay, satu announcement. Copy trade saya bermula. Cuma sekejap lagi saya akan depo. Balik kalang kabut tadi tak depo lagi semua. Letih ni, mata pun dah berair mengantuk kan. Sekejap lagi saya depo. Untuk follower, tapi dah ada pun instruction macam mana nak follow tu, follow lah secepat mungkin. Dan satu lagi saya nak minta tolong, setiap orang yang follow copy trade saya, tolong PM BBMA registration untuk dimasukkan dalam satu group channel di mana saya akan memberi instruction lebih mudah. Maknanya semua yang akan, instruction yang akan saya buat semua akan saya ceritakan di situ. Maknanya you all akan tahu apa tindakan-tindakan yang seharusnya. Saya cuba buat yang terbaik, tapi dalam keadaan sekarang ni terlalu sibuk ke sana kemari. Mungkin saya cuba trade untuk setup yang tertentu saja. Don't expect yang terlalu tinggi. Pada saya, copy trade ini bukan untuk buat duit yang banyak ataupun buat duit yang besar. Mungkin setengah trader dia mikirkan buat duit yang banyak. Ini cara saya membantu untuk you all di samping belajar, you boleh ada orang kata apa? Income sedikit sebanyak. Jangan fikir saya trade mesti macam akaun saya. Itu beza. Akaun saya 6 digit. You tengok beza. Yang ini akaun 4 digit. Kalau you nak saya buat juga akaun 4 digit macam akaun 6 digit ni, masalah pada saya nanti. Tapi saya cuba buat yang terbaik. Okay, saya akan cuba mencari setup pada time frame tertentu untuk entry yang orang kata kita boleh hold, ataupun scalping tu mungkin kadang-kadang akan ada scalping bila ada free time. Tapi dalam keadaan sekarang ni time free tak terlalu tidak ada. Jadi saya akan trade mengikut structure BBMA pada satu time frame yang konkret baru saya akan masuk. Tapi dalam setiap minggu tu mungkin ada 3 kali, 4 kali macam tu lah entry. Tapi jangan expect lot saya besar sebab apa yang saya nak, saya boleh membantu sedikit sebanyak untuk menggerakkan, ada pergerakan untuk tuan-tuan mendapat rezeki, penambahan sementara dalam proses untuk belajar. Lepas tu bila dah pandai belajar, nak ikut tak apa, tak ikut pun tak apa, you jalan sendiri, you trade macam mana account you nak. Dia macam tu. Sekarang ni saya membantu, saya pada education, lebih pada education untuk membantu you all menjana sedikit sebanyak account yang boleh. Okay?
Terima kasih Okay, cikgu. account US 100, US 30. US 30 pun dia lebih kurang dengan US 100. Cuma pergerakan US 30 ni dia lebih laju daripada US 100. US 100 ni dia lebih kepada 100 counter dan berbanding dengan US 30 blue chip counter di Wall Street. So maka pergerakan itu akan berbeza sebab pergerakan US 30 ni dia jauh lebih laju dan margin pun dia menggunakan margin yang lebih tinggi sedikit daripada US 100. Profit loss dia pun akan berbeza, setiap pip dia tu, point dia tu akan berbeza harga dia. Okey, balik pada analisa kita pada US 30 ni, dia struktur dia sangat lengkap pada time frame daily ni. Kan minggu sudah pun saya dah jelaskan, maknanya minggu ni kekal pada struktur yang lengkap. Okey, perjalanan dia adakah dah sampai pada 161 ataupun tak? Masih belum. So maknanya masih belum, maknanya perjalanan ni untuk mencari 161 insya-Allah, dan ketika di 161 ni juga pergerakan ini akan membentuk ekstrim lah pada sini. So weekly kata apa? Weekly adalah momentum re-entry. So maknanya kenaikan ni mungkin boleh sampai, mungkin tak boleh sampai 161. Tapi average-nya kalau dia tak sampai, dia pergi dekat-dekat ataupun kadang-kadang dia spike. Lepas tu dia tinggal shadow. So maknanya you kena tengok structure ni. Okay? Tapi kalau indeks macam ni punya pergerakan daily sikit je. Pergerakan ni mungkin 1 hari, 2 hari perjalanan dia akan sampai lah pada 161. Dan 4 jam masih dalam pergerakan momentum re-entry. Walaupun dia ada MHB, tapi MHB yang masih tidak membentuk pertukaran arah, iaitu candle arah kukuh masih belum. So maknanya kalau belum, maknanya dia masih dalam pergerakan kenaikan. Sebab dia ada momentum turun buat re-entry untuk kenaikan. Kalau di 1 jam, 1 jam jelas extreme sell mati dengan extreme buy. So naik untuk membentuk re-entry ataupun diteruskan dengan top BB. Kerana keadaan sekarang adalah BB mendatar. You tengok macam ni. Kat sini sebagai contoh yang lebih jelas. Kat sini ada extreme buy, BB mendatar. Lepas tu dia naik buat extreme sell, BB mendatar. So dalam range keadaan top BB dengan low BB yang membentuk ekstrim yang dimatikan dengan ekstrim, selepas tu kita tengok adakah diteruskan ataupun tak dengan momentum. Ini yang harus kita tengok. Kalau dia naik membentuk ekstrim, adakah ekstrim diteruskan dengan momentum? Kalau diteruskan momentum, maknanya kita tahu perjalanan dia untuk menyampaikan kepada target 161 tu insya-Allah boleh sampai. Itu dia. Okey? Okey cikgu. BTC cikgu. BTC apa lagi nak tengok? Sudah 103, 104. Ini tarik Fibo lah, Roy. Aduh. Bila you mari ke tak mari? Bila? Saya Datang. Pak, momentum bukan 161. Momentum adalah antara 161 dengan 261 punya range. Ya. Kalau kita tengok daily, jauh kita rasa. Tapi kalau kita tengok weekly, extreme, apa ni Roy? Follow trend lah. Re-entry monthly. Sekarang, okey, ini cerita kekuatan untuk dia meneruskan perjalanan ataupun tak. Yang pastinya dia kena ada momentum dulu. Okey? Kalau dia tak buat momentum, maknanya dia masih belum jelas untuk nak naik. Clear? Clear. Kalau dia jadi momentum, maknanya weekly, monthly, jauh. Momentum monthly. Kan? Ya. Struktur ni dengan struktur ni sama. Tiap-tiap bulan saya cakap, tiap-tiap minggu saya cakap. Benda yang sama berulang. Itu maknanya kalau kita nak tahu kenaikan ni sampai ke belum, tariklah Fibo kat sini lah ada momentum. Sampai lah 161, 261. Ini perjalanan dia untuk sampaikan di 161, 261 untuk satu pergerakan yang besar tu.
Don't expect minggu ni, don't expect minggu depan. Benda orang kata apa, pergerakan market mengikut cycle, maka dia akan buat cycle dulu. Ni momentum, re-entry tak ada. Belum lagi 4 jam buat apa. Position. Kan? So structure yang lengkap datang di sini. Takkan tak nampak 4 jam tu structure lengkap, 4 jam tu 261 anytime. 261 anytime 261. Cakap tak mau, tarik dulu baru tunjuk. Itu clear dia punya instruction dia. Kalau Fibo berlaku structure lengkap disambung dengan momentum 261. Okay? Okay. Ajar boleh lah. Trade pun saya bukan pandai sangat trade lah sekarang ni. Kan? Okay. Benda yang sama berulang. Kita tengok ni. Extreme yang mengikut trend mesti diteruskan dengan momentum. So okay. Ni tak ada momentum lagi ni. Ya. Yang ni dah siap. Sebab dia dah ada momentum kan? Ya. So tunggu momentum ni. Kalau berani structure di time frame kecil yang membentuk structure mengikut trend di time frame besar, buy and hold. So sekarang kalau kata nak tengok, sini dah ada momentum. Time frame 1 jam. Sini tak ada momentum, rejection. So maknanya continuation tu jauh lebih jelas untuk naik daripada untuk turun. Ya. Okay? Betul. Roger juga. Ni last. Sekejap lagi saya pun mengantuk. Dia orang semua tergolek. Saya pun sebenarnya tergolek. Tapi disebabkan ini tanggungjawab saya mingguan, saya kena buat. Terima kasih, Cikgu. Okay. Goal. Apa you nampak? You komen sebab you yang banyak trade goal. Saya tak trade goal. Doktor dengan Kak Noh masuk. Terus masuk sudah Kak Noh. Kak Noh driving. Okay. Goal. Apa yang kita nampak? Minggu sudah saya cakap weekly tak siap lagi. Weekly belum siap. Momentum re-entry. Kadang-kadang dia jadi macam ni, dia naik dulu kan. So tak boleh nak kata apa. Sebab apa? Sebab structure dia mungkin di time frame kecil tu dah lengkap untuk naik. Tapi naik tu naik yang tidak boleh membawa kepada kekuatan. Daily ekstrim, TP wajib, re-entry pertemuan 3, 1, 2, 3. Naik tak diteruskan dengan momentum. Bila tak diteruskan dengan momentum, dia turun. Dia cari balik re-entry. Adakah re-entry ini breakthrough untuk membentuk arah kukuh dan membentuk ekstrim pada daily kerana re-entry weekly. Ini kena tengok. Sebab kalau ikut re-entry weekly ni masih belum jelas, belum siap. Sebab dia dah ada momentum, dia naik TP wajib dan naik pada top BB tu, pada MA5 tu, dia tak boleh continue. Dia reject dan dia turun, tinggal shadow. Maknanya hari Senin ni kita tengok macam mana dia nak buat. Kita tengok pada daily. Adakah naik untuk membentuk ekstrim yang kedua? Ni dia. Ekstrim pertama, ekstrim kedua. Kalau berlaku double ekstrim, maknanya penurunan ini untuk membentuk re-entry weekly. Double ekstrim selalunya dia turun, cari low BB dulu. Sideways, BB juga dalam proses orang kata apa? Mendata. 4 jam apa? 4 jam clear turun. Ekstrim, ni revert, ni retest semua dah naik buat MHB, turun buat kena arah kukuh. Okay. Tarik Fibo arah kukuh. Dah sampai 161, maknanya dia patah balik buat TP wajib, turun, buat right. MHB ya. Ni, level 100 ni oi. Ya. Kan? Ya, Cikgu. Full margin, doktor. Dia tahu kat mana nak tunggu kan. So, penurunan ini
Okey, dia penurunan ni untuk membentuk MHB. Ketika penurunan MHB ni nampak, kalau cerita pasal bunga, bunga kecil, bunga besar ni semua, so maknanya belum habis lagi penurunan, okey? Hati-hati gold. Gold buyer hati-hati sebab penurunan tu masih belum habis. Untuk mencari, saya jelas-jelas saya cakap, penurunan ini adalah penurunan untuk mencari re-entry MA510 low weekly masih belum habis penurunan untuk correction dia. Daily pun tak siap untuk nak naik. Kalau daily ni katakan naik, maknanya semasa berlaku re-entry ni dia naik dan continue dia membentuk momentum. Sekarang dia reject. Reverse retest. Kau masuk kat retest ni maknanya kau tunggu dekat 261. Nampak tak? 261. Bila berlaku penurunan di 261 ni, di sini akan berlaku ekstrim yang mengikut trend. Kenapa ekstrim yang mengikut trend ataupun rejection di dalam 50 ni? Kerana re-entry weekly ketika trending. Kena ingat, ekstrim yang mengikut trend mesti berlaku pada satu time frame atas dia ketika trending re-entry. Dia boleh jadi ekstrim, dia boleh jadi rejection macam ni ketika trending re-entry di time frame besar. Tu re-entry ketika trending di time frame atas dia, maka perjalanan itu akan melakukan perjalanan untuk mencari setup di time frame bawah. 4 jam confirm insya-Allah dia akan turun untuk membentuk ekstrim lagi sekali, TP wajib, MHB di level ni dan dia naik. Okay, bunga besar keluar kat bawah ni. Kau tengok, ini cycle bunga ni adalah cycle. Nak belajar bunga kita buka kelas lain pula. Okay. Itu masuk bunga cikgu. Penat ajar bunga, saya pun tak kerti lah. Saya tengok, saya gunakan bunga ni untuk menandakan ketinggian ataupun kerendahan tarik fibo, senang. Itu saja, lain tak ada apa pun. Cikgu, Saya ambil dia sebagai tanda. Okay? Sebagai tanda dia paling low, ni paling low. So tariklah mana low dia dengan high dia kan. Ini paling high. So tariklah high dia kat mana. Ini momentum pertama dengan high. Ini low dia. Untuk cari candle arah kukuh kat mana, tariklah arah kukuh, tarik kepada low ni. Itu jawapan dia yang dia orang tanya bunga tu untuk apa. Itu je kerja dia. Kalau kata kita ambil kat sini ni, momentum pertama, tarik tinggi dia kat situ. 161, 261 punya level. Kalau kata you nak ambil dekat sini pun boleh. Sebab dia dah Fibo ni, cara kita tarik dan tempat kita tarik. Sebab apa saya boleh tarik dekat sini? Okay, momentum pertama. Kerana saya ambil penurunan ekstrim ni dimatikan dengan ekstrim. So maknanya perjalanan yang baru, high yang baru, yang ni dah habis. Untuk satu-satu time frame. Tapi kalau kata ambil time frame yang besar macam ni, so maknanya you tariklah pada time frame yang besar. Mana dia punya arah kukuh situ. Tarik pada arah kukuh. Dia fleksibel untuk naik dan turun. So sekarang arah kukuh dia kat sini kan. Kat sini arah kukuh dia. So low dia kat sini. Ada bunga tu, penanda dia. Okey, so tariklah dia arah kukuh. Jumpa dah tempat dia. Okey? Kalau mengantuk apa ni, kalau candle pattern tu kan, mainkan peranan tak dalam pattern yang macam mana? Untuk macam doji dekat atas. Macam weekly kan. Kalau kita tengok weekly kan saya doji apa? Morning star ke apa benda tu. So mainkan peranan tak dalam pengalaman cikgu? Okey, dia jawapan dia senang ya. You all trade, you all withdraw dah beratus-ratus ribu US dollar. Kau pergi kedai buku, cari buku dia Japanese Candlestick. Nama penulis dia Steve Nason. Dia cerita satu demi satu tentang pattern reversal dan pattern continuation. Saya dah beli buku tu 4 ke 5 dah. Tapi kawan-kawan trader saya ni pinjam, dia pinjam terus.
Itu jadi masalahnya. Siapa nama dia cikgu? Steve siapa? Steve Nason. Neson. Japanese Candlestick. Dulu buku dia kulit tebal warna merah. Ataupun cuba you tengok, saya tak tengok keseluruhan. You cuba pergi pada website www.babypips, cari Japanese Candlestick. Ada kot silibus dia dalam tu. Itu free ya. Buku online pun murah juga cikgu. Japanese Candlestick. Online beli pun murah juga. Boleh je tengok dekat Shopee kan. Sekarang ada yang free dekat Telegram tu. Ambil. Sebab kalau kita beli buku dia, maknanya kita ada silibus dia yang orang kata apa, susunan dia tu lengkap. Sebab saya buku astrologi pun ada, tapi tak reti nak pakai. Ni saya pun nak kena masuk kelas lah ni. Kelas nak ulang kaji dengan GAN pula. Tengah duk atur. Masa tak ada. Saya pun nak kena pergi belajar lagi untuk menambahkan kan. Ni bila masuk copy trade ni, kalau tak boleh nak buat scalping, nak kena positioning. Masa positioning, yang mana IB saya minta maaf banyak. Mungkin saya tak boleh generate IB punya commission tu banyak seperti scalping. Tapi saya cuba buat untuk kalau boleh swing ataupun intraday, maka you all yang IB pun buka account dan follow. So maknanya kita makan sama-sama profit tu insyaAllah. GAN Astrologi masuk kelas sama-sama nanti. Ya betul Iwan, insyaAllah. Kita duk tengah mencari ruang. Kalau di Indonesia mencari kerja dia panggil apa nama? Lompongan. Kan? MYR RM2, Japanese Candlestick charting. Ini tak tahulah lengkap ke tak IB. Sebab buku dia tebal gitu. Japanese Candlestick tu very thick. Di situ dia cerita pattern untuk reversal, pattern untuk continuation semua ada. Dan di situ juga bila kita faham tentang pattern, kita aplikasikan kefahaman kita tu dengan teknik BBMA. So maknanya kita tengok benda tu berlaku hanging man, shooting star, hammer, inverted hammer tu berlaku mana? Extreme ke MHB ke? Macam mana? Kalau continuation mungkin berlaku pada re-entry. Apa cerita dia? Kalau kata candle carpet macam mana? Ni candle carpet. Kan? Candle carpet di 4 jam, 1 jam re-entry. Confirm. Abi nampak tak? Nampak cikgu? Very clear. So maknanya kita tahu berlaku benda-benda ni adakah dia synchronize dengan multi time frame. Sebab tu di multi time frame tu sangat penting. Kalau tak belajar multi time frame, maka susahlah. Dia selalunya yang jahat ni dia macam ni weh. Ni, dia jadi ekstrim yang tak jelas. Dia kapit. Ini re-entry buy ni yang kuat tu. Tu. Clear? Okey cikgu. So jangan duk harap menunggu benda yang itu saja pula. Ini kapit. Ni 1, 2. Drop base drop. Kalau dalam istilah lain dipanggil drop base drop. Ini bukan. So macam pergerakan market tu ketika trending. Dia berlaku benda macam ni. Kita tak nampak dia tak sampai kepada point of re-entry. Tak sampai pada MA5, MA10 high tu kan. Tetapi di sebaliknya, di time frame bawah dia tu, dia jadi re-entry yang sangat lengkap. Sangat sempurna. Ini dia. Time frame bawah dia. Ni. Re-entry yang sangat sempurna. Nampak tak? Dia tidak melepasi
5-10 BB datang daripada momentum, re-entry berlaku pada pertemuan. Benda-benda macam ni yang dihalusi oleh BBMA, bukan oleh saya, oleh BBMA. Cuma saya perkenalkan saja benda ni dalam bentuk lebih mudah untuk difahami. Itu je. Bukan pandai sangat pun. Cerdik je lah lebih sikit. Okey? Ada soalan? Ada? Cik Azimi. Di Kota Kinabalu. Kota Kinabalu tarikh dia bulan 6. Bulan 6. 21. 21 bulan 6 Tak apa. Mak lagi baru bulan 5. Kita selesaikan bulan 5. InsyaAllah dari ada tu untuk di YouTube. Terbest cikgu, terima kasih. Tengok BTC tu, dah tengok IM Ridwan. Okey, untuk copy trade itu yang saya cakap. Saya cuba buat yang terbaik. Doakan supaya kita sama-sama ditambahkan rezeki. Untuk hari ini cukup dulu. Untuk minggu ni tak larat ni penat. Cikgu boleh nanya ke saya?